Sumayah binti Muhammad Hazri. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SKPK Alma. Tajuk cerita yang saya ingin sampaikan ialah Kulit Kura-Kura Retak. Pada suatu masa dahulu, kura-kura dan itik bersahabat baik. Mereka tinggal bersama di sebuah kolam. Mereka juga keluar dan mencari makanan bersama. Pada suatu hari, musim kemarau berlaku. Banyak binatang dan tumbuhan mati kerana tidak mendapatkan air dan makanan. Kedua-dua sahabat itu berasa bimbang. Itik mendapat akal. Mari kita berpindah ke kolam yang lebih besar, kata itik. Saya tidak boleh terbang. Saya akan tinggal di sini. Awak pergilah. Itik tidak akan berpindah tanpa sahabatnya. Ia mengambil sebatang kayu. Awak jejak kayu ini. Saya akan bawa awak terbang, kata itik. Kura-kura menggigit kayu itu sekuat-kuatnya. Ingat, jangan sekali-kali membuka mulut. Jika tidak, awak akan terjatuh, pesan itik. Kura-kura mengangguk. Itik memegang kayu itu lalu terbang tinggi melepasi pokok. Lihat, kura-kura itu terbang, jerit beberapa orang budak lelaki. Budak lelaki itu bersorak. Kura-kura berasa bangga hingga terlupa pesanan itik supaya tidak membuka mulutnya. Ya, saya juga boleh terbang seperti itik, teriak kura-kura dengan gembira. Sewaktu berteriak, gigitan kura-kura pada kayu terlepas. Ia melayang-layang di udara dan terjatuh. Saya akan tangkap awak, jerit itik apabila melihat kura-kura menjunam. Malangnya, itik tidak dapat menolong sahabatnya. Aduh! Kura-kura bernasib baik kerana terselamat. Namun begitu kulit cengkerangnya kelihatan retak. Semenjak hari ini, kulit kura-kura kelihatan retak. Sekian, Assalamualaikum.